Kita mai tengok dok kata air dalam ni nak jenis tara mana. Ambil telefon, ular dalam air dia. Mai tengok dah jenis tara mana tengok. Ni, tak percaya ni. Ni. Allahu Akbar tengok tu. Lari dia bawah. Lari naik atas apa panggil? Napak down di bawah tu. Dah. Naik atas air dia. Sangat sejuk dok tengok nak dok nak seperang aduk dalam tujeng. Assalamualaikum dah. Ni kita mai duduk dalam kebun getah dok. Apa panggil? Nak oi semua tu mari tengok satu laga dah. Satu laga ning tu mari jok lama-lama dah. Jok mari jok mula-mula dia mula buat kebun ni. Kebun getah ni dah kah mula-mula buat kebun lagi dak. Laga dia tu sepo jamin dulu dah. Patuh idea nak tak idea ni supaya apa panggil? Jenis sungguh-sungguh. Jenis baik nanti tengok tu nak boleh ning nak tengok jenis tara mana dah. Tu hak orang tua, orang jok mula nenek ni dah gali dulu. Dah siapa masa sekarang ni tak ada bos sengit bos apa lah dah mari tengok. Mari tengok. Oh. Ni Allah, masya-Allah. Hei, tengok ni. Tengok dekat. Masuk tengok dekat. Masya-Allah naik tu jenis sungguh rak tengok tu. Nampak di bawah. Kalau kita lihat malai tu rak, apabila kita suluh pelita tu nak boleh bila dah kayu dia dah. Kalau misalnya tengah hari ni dah ni kita mari betul dah rak. Kalau tengah hari ni dia nak garis bab. Sai sungguh dapat air ni punya lebih. Tengok jenis ini mari tengok ni. Ini laga jamin dulu rak. Laga tak ada seming lah. Mari tengok atau jenis tak jenis mari tengok dah. Mari tengok. Ni. Allahu Akbar. Ya masya-Allah tengok ni. Dah. Apa tak? Jenis sangat dah. Jenis sangat atas. Dah. Mata air. Dah mata air bukit ni. Masya-Allah. Ni kita cedeh kereta teri dah nak suluh nak tengok kata jenis tak jenis dah. Kalau jenis dia siapa di bawah dah. Mari tengok dah. Mari tengok ni. Oh ni. Oh kalau. Ni. Oh masya-Allah ha. Rak nu. Gari di bawah. Gari naik atas apa panggil? Napak down di bawah tu. Dah. Tengok tu. Boleh bila dah tak? 1, 2, 3, 4 naik atas dah. Sangat jenis. Ni lihat tiga. Kalau kita suluh lihat malai tu tak, dia nak curah lagi. Dah. Tengok tu. Nampak di bawah tu. Dah. Naik atas air kunyung lebih. Dah kunyung kat 2 kunyung juga. Dah nampak di bawah. Maknanya dia jenis sungguh dah. Kita mai tengok tak kata air dalam ni nak jenis tara mana. Saya nak ambil terosak bos dalam tu, nak ambil telefon, ular dalam air dia. Mai tengok dah jenis tara mana tengok. Ni tak percaya ni. Allahu Akbar tengok tu. Dah. Ni saya nak telefon saya bos dalam air tengok dah. Rok gari. Dah tengok dah kayu ke apa rok ha. Terambil area rok nak yak tu dia sejuk tara mana dah. Kita mai tengok. Ni. Ambil area dah. Kita mai tengok dia air nam dia tadi. Dah air nam dia sejuk dah lagu mana kita mai tengok. Ni. Tengok ni. Ni. Ni tak area sangat sejuk dok tengok nak seperang aduk dalam tujeng, duk dalam tempat sejuk-sejuk gitu tengok ha. Ni. Dah. Ni. Sejuk dah. Bek segar ni air ni tengok ha. Ni kita nak mai cebok bos dalam berdi. Saya panggil berdi, tepatlah baik ke apa. Saya panggil tak suka. Saya panggil berdi nak ni. Kita mai cebok. Mai tengok kata dah. Dia nak jenis tara mana ha. Gini lah dah. Ni di atas ni kalau dipatak dia kan. Tengah-tengah dia kan jenis sangat deh. Dah segar ya dia ni yang atas di kawasan ni dia tak ada apa panggil. Dia tak ada lapis. Kemi tu tak ada dia sebab dalam bukit, batu kawasan ni tak ada tempat dia mau buat apa-apa jadi guna-gunakan kemi dak Tengok dekat tu. Ni jenis ini ha. Jenis ting tak? Jenis ting sungguh. Dah. Dah. Masya-Allah sungguh ni atas ni dah. Satu lagu air yang jenis lah dah. Hak yang jenis mari daripada mata air bukit dah ataupun mata air ataupun air mata dah.